Kalau anda bergaji RM10,000, RM20,000, RM30,000 sebulan, Alhamdulillah itu rezeki yang besar. Dan saya yakin anda dah mula menyimpan. Tapi persoalannya, simpan dalam bentuk apa? Ramai antara kita simpan dalam bentuk duit sama ada di akaun bank, ASB, tabung haji dan sebagainya. Bagus tu, dah menyimpan dari tak ada simpanan kan? Simpan duit ni memang penting untuk kecemasan, aliran tunai dan komitmen bulanan kita. Tapi untuk jangka masa panjang, simpanan duit ni ada satu cabaran besar iaitu susut nilai. Contohnya, RM10,000 tahun 2014 tak sama kuasa beli dengan RM10,000 hari ni. Sebab tu, saya selalu cadangkan untuk kita seimbangkan simpanan duit dengan simpanan emas. Bukan tukar semua, kita seimbangkan. Emas ni bukan untuk jadi kaya cepat, tapi ia bantu lindungi nilai duit kita dalam jangka masa panjang. Duit kita cair, emas kita kekal. So, kalau anda bergaji besar, anda sebenarnya lebih mampu untuk mula dulu. Mula dengan 10% daripada simpanan anda dalam bentuk emas untuk diversifikasi dan perlindungan nilai. Belum ada akaun emas? Nak mulakan simpanan emas yang mudah, selamat dan patuh syariah? Ikut bajet anda. Klik link di profil saya untuk saya bantu sebaiknya.